Kita pun duduk je tepi telaga, kampung jalan kecil, telaga tu telaga tok kan. Kita duduk basuh lah uri ni. Biasa orang tua ni dia basuh guna apa? Apa bahan-bahan hak nak basuh tu? Siapa pernah basuh uri? Isteri dia bersalin. Ada guna garam, ada guna apa lagi? Asam keping, betul. Jadi kita duduk basuh dulu ni dengan garam, dengan asam keping ni. Tiba-tiba lalu seorang makcik ke depan jalan tu, dia duk tengok kita ni, dia berhenti sat situ. Kita pun tengok makcik ni, ni bukan kampung kita ni, bukan kampung aku ni, orang lain, biarlah. Lepas tu lama duk tengok kita, dia tegur. Dia kata, buat apa tu? Saya kata, isteri baru bersalin semalam, jadi duk cuci ni praktikal kali pertama lah ni, cuci uri lepas daripada ni nak tanam. Dia kata, Maisat, aku nak abad. Orang tua, lagipun kalau kampung kita tu mungkin dia bergurau ke apa, kita kenal karakter ni orang lain, kita pergi. Dia kata sebenarnya makcik ni Tok Bidan. Saya Pasir Mas, makcik ni datang dari Macang. Kalau Kelantan, saya tu Pasir Mas lah. Makcik ni dari Macang, dia tu ambil upah. Kan dulu orang tua kita kalau anak bersalin dia ambil upah, mengurut dan bertungku. Jadi dia ambil upah. Kawan saya, isteri dia tu baru bersalin awal seminggu. Jadi dia pun nak bagi ilmu tentang uri. Ini ilmu makcik bidan lah. Sama ada dipraktikalkan atau tidak, wallahu alam, terbukti kesahihan dia atau tidak, tengok sendiri. Pertama dia kata, bila kamu angkat uri tu, pada tangkai dia tu ada bintik-bintik kecil. Bintik-bintik kecil macam mana? Dia macam telur katak. Istilah orang Kelantan, telur katak ni macam dalam air sirap. Air sirap biji selasih tu. Orang Kelantan dia panggil telur katak. Biji selasih tu faham tak? Dalam biji tu dia ada hitam kecil-kecil. Dia ada rantaian hitam kecil-kecil. Pada uri tu, hitam kecil-kecil. Dia kata, cuba bilang ada berapa biji? Kita bilang sungguh lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia kata kemampuan isteri kamu beranak dan bersalin 10 orang. Kalau kamu tak percaya, tengok anak kedua, biji 10 ni tinggal 9. Lahir anak ketiga, 9 biji dia tinggal 8. Betul. Betul pada Yuri hak isteri saya, orang lain betul juga, wallahu alam. Tapi untuk praktikal pada Yuri isteri saya, betul. Bila lahir anak kedua, hak 10 tadi memang tinggal 9 biji. Lahir anak ketiga tinggal 8. Lahir anak keempat tinggal 7. Lahir anak kelima tinggal 6. Lahir anak 6 tak lagi.